Let's get ready with me. Okay, disebabkan ramai yang cakap MAIS foundation ni best, so hari ni I nak try. Sekali I suka dia punya shade, memang sesuai dengan skin tone I walaupun lighter one tone, tapi dia tak kelabu and ringan, tak rasa tebal langsung. Full coverage, of course, memang tutup segala aib dekat muka. I memang susah nak cari foundation yang shade sesuai dengan I, sebab kalau I beli one lighter dia jadi kelabu. Lepas blend semua, I shading hidung, pipi, dahi and jawline. Lepas tu letak bawah bibir sikit and korang blend-blend bagi nampak natural. Lepas tu I sambung dengan loose powder. By the way, loose powder ni memang best sangat. Dia halus je, lepas tu dia buat kulit kita nampak flawless. Lepas tu kita sambung dengan blusher. Blusher ni I tak nak buat tebal sangat, so biasa-biasa je. Lepas siap blusher, I pakai lip liner. Lip liner sekarang memang sangat penting ya untuk I suka lip liner She Glam ni, sumpah dia pigmented nak mau. Lepas tu I pakai lipstick from MAC. Ni shade Teddy Dream tak silap I dab-dab macam tu je sebab nak bagi natural. Lepas tu I pakai brow gel mascara sebab malas nak lukis kening. And done. Lepas tu I sambung dengan eyeshadow, tapi I suka brush from Wasado ni, memang worth it sangat. I nak ala-ala smoky eyes tapi tak terlalu smoky, so I pakai shade yang gelap sikit. Letak dekat eyelid and bawah mata and blend. Lepas tu I pakai fake lashes ni, tapi jap pakai mascara dulu. Mascara ni sumpah best ni, House Lab punya, memang full, tapi I pakai sikit je sebab nak pakai fake lashes. And done. Siap makeup I hari ni. So MAIS foundation ni I rate 9.9 out of 10. Okay, bye.